Panduan untuk menghantar laporan penilaian prestasi tahunan, LNPT. Pertama sekali, log masuk akaun anda. Sebelum ingin menghantar laporan penilaian prestasi tahunan, semak dahulu di bahagian My Performance. Seterusnya tekan My Performance. Pastikan status di bahagian sasaran kerja utama anda adalah selesai. Simak juga di bahagian penglibatan dan sumbangan anda, sila pastikan berstatus selesai. Seterusnya, anda juga perlu memastikan setiap kursus yang anda telah hadiri dimasukkan di bahagian program pembangunan kompetensi. Tekan masuk ke halaman utama. Tekan program pembangunan kompetensi. Seterusnya, tekan fungsi dan tekan paparan rekod pemilik kompetensi dan pilih pemilik kompetensi. Pastikan semua rekod kursus anda telah disahkan oleh pengarah bahagian hikmat pengurusan. Seterusnya tekan halaman utama dan tekan laporan penilaian prestasi tahunan. Tekan fungsi, penilaian prestasi dan pegawai yang dinilai. Seterusnya, tekan tahun 2025. Tekan bahagian 2, anda akan melihat bahagian kegiatan dan sumbangan di luar tugas rasmi. Semak semula kegiatan dan sumbangan yang telah disahkan oleh pegawai penilai. Seterusnya, tekan latihan. Pastikan semua latihan yang telah anda hadiri berada dalam ruangan ini. Anda juga diwajibkan untuk mengisi latihan yang akan anda hadiri tahun hadapan, sekurang-kurangnya satu latihan di ruangan ini. Setelah selesai mengisi, tekan simpan. Tekan semula kegiatan dan sumbangan di luar tugas rasmi. Tandakan saya mengesahkan bahawa kenyataan di atas adalah benar. Dan tekan hantar.